Saya lahir dari keluarga poligami yang memberi trauma pada saya atau adik-beradik. Sekarang saya dimadukan sehingga memberikan tekanan mental. Bolehkah saya mohon dilepaskan oleh suami saya? Okey. Dia kata dia poligami, bermadu dan mental, sakit hati, sakit otak, faham? Serabut perut, okey? Boleh tak dia minta dilepaskan oleh suami? Faham lagi? Soalan tau. Dia serabut dah jadi bermadu, dia nak bercerai. Faham ke tak? Beres. Pertama kita kena faham dulu, jangan kita kata orang yang berpoligami itu masalah. Faham? Okey? Jangan tengok tu, kata dah masalah. Dia madu masalah tu. Kita mulut kita. Tapi yang paling banyak masalah tidak bermadu. Hak ramai susah tu, laki dia madu ke tak? Tak. Bini dia seka je, huru-hara kat rumah tangga je. Betul tak? Okey? Tengok. Faham tak lagi? Jangan. Bila kita duk point hak madu tu dak pakai. Dah mu pakai sangat. Faham lagi? Tak. Apa saja buat benda yang betul. Mu semai kahwin seorang ke, kahwin dua ke, kahwin tiga ke, kahwin empat ke, tidak kahwin ke, buat benda yang betul. InsyaAllah jadi molek. Betul tak? Dia gitu. Ada orang kata, madu tak pakai apa? Tak beri nafkah ke bini. Salah gitu. Bukan hak madu, hak ramah tak beri nafkah. Hak ramah di mahkamah syariah tak beri nafkah ialah hak bini seorang. Betul tak? Hak ramah katok bini madu ke tak? Tak madu. Faham? Hak bubuh bini dalam tong masuk seming. Hak tanang bini dalam bilik air tutup dengan mozaik ke atas. Madu ke tak? Tak. Faham lagi? Jadi jangan kita madu tak pakai, salah. Manusia ni kategorinya 5 saja kalau bab nikah. Tak ada bini, bini seorang, bini dua, bini tiga, bini 4, 5 je. 5 ni molek belaka. Jangan kita kata uduh. Faham? Nikah pun okey, nikah bini seorang pun okey, bini dua pun okey, bini tiga pun okey, bini 4 pun okey. Dah okey mana? Hak perangai tak pakai. Faham? Tak ada bini, perangai tak pakai, tak okey. Bini seorang, perangai tak pakai, tak okey. Bini dua, perangai tak pakai, tak ada okey. Bini tiga, tak ada perangai tak molek, tak okey. Bini 4, perangai tak molek, KO tu. Betul tak? Jadi kita ni, apa pun kita buat benda yang betul. Apa benda yang betul? Benda yang dipersetujui oleh agama. Jadi jomel dulu. Soalan seterusnya. Jadi kalau nak minta cerai, boleh ke tidak? Asal minta cerai tanpa kejahatan suami haram. Ayyuma mar'atin sa'alat talaqa min zawjiha min ghairi ba'sin fal jannatu haramun 'alaiha kama qala. Mana-mana isteri yang sengaja minta cerai daripada suaminya, tidak ada jahat suaminya, maka haramlah syurga atas muka dia. Tapi ada beberapa sebab. Kalau kita tidak rasa aman dalam kehidupan, boleh minta cerai. Antaranya seorang perempuan, dia pergi jumpa Nabi. Dia kahwin pilihan keluarga. Suami dia orang yang sangat baik. Siang berpuasa, malam semayang tahajud. Suami dia bukan orang jahat. Tapi dia tak rasa sayang, tak rasa kasih kerana dipilih oleh keluarga. Dia pun minta cerai dengan suami dia. Suami dia tak nak ceraikan dia. Lalu Nabi kata boleh dengan tebus talak. Menunjukkan kalau kita tak bahagia, boleh kita usaha supaya bahagia. Kalau tak dapat juga kebahagiaan, maka ada ulama membenarkan kita berpisah. Kerana tujuan perkahwinan antara sebabnya litaskunu ilaiha, supaya kamu bahagia bersama-sama hidup. Tak? Tujuan kahwin untuk bahagia. Bahagia lagu mana? Bahagia kita ni bahagia dah Terengganu negeri orang bahagia. Faham tak lagi? Tapi bahagia dalam rumah tangga lebih daripada itu. Soalan seterusnya.